berbincang dengan Yang Hormat Menteri Pulau Pinang dan juga Yang Hormat Saudara Mungkin Syah untuk pusat, di mana kami memutuskan bahawa pihak forensik atau Dr. Zahari dan Ketua Polis Pulau Pinang untuk melakukan inquest kepada mangsa yang dijangkakan berada di dalam keadaan yang tidak dapat diperolehi bukti bagi menjadi bukti untuk sebarang elemen dijadikan sebagai bahan forensik. Apa yang telah kami putuskan ialah pihak polis akan melakukan inquest mulai daripada besok 18 hari bulan hingga 20 hari bulan, dan hasil inquest ini akan diserahkan kepada saya untuk saya mengarahkan kepada Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara bagi dikeluarkan sijil kematian. Ini adalah bagi membolehkan agar pihak keluarga, terutamanya ibu bapa dan isteri beliau, dapat melakukan tuntutan daripada syarikat insurans kerana kereta yang ada bukti bahan yang dikeluarkan itu chassisnya sama dengan chassis dalam kereta pendaftaran yang ada pada si mati. Di dalam hal ini, keprihatinan kami ialah bahawa surat kematian ini akan dikeluarkan sendiri oleh Jabatan Pendaftaran Negara pada 21 bulan, dan kami berdua telah membuat perakuan untuk membantu keluarga bangsa, di mana saya akan usahakan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat di peringkat kebangsaan untuk membantu sedaya sedia yang boleh bagi meringankan beban, kerana mendiam adalah seorang peniaga yang penjaja yang merupakan breadwinner ataupun pencari nafkah utama, yang pada hemat kami ianya harus dibantu dengan segera kerana beliau mendiam, punya 3 orang anak. Di samping itu, pihak Perhubungan UMNO Pulau Pinang dan Barisan Nasional Pulau Pinang juga akan membantu program masa besok sebagai tanda kesihatan mereka kepada keluarga bangsa. Pihak Kerajaan Negeri akan berusaha sebaik mungkin melalui cara mereka bagi membantu bangsa. Apa yang penting pada hari ini ialah kami mengetepikan perbezaan di kalangan kami, kerana asas kemanusiaan adalah jadi keutamaan kepada usaha menyelamatkan dan usaha untuk membantu bangsa. Dan saya memohon maaf kepada keluarga bangsa, itu juga oleh Menteri Pulau Pinang, kerana kita telah berusaha sedaya mungkin yang boleh, terutamanya pihak polis dan bomba rela dan Jepang untuk membantu bangsa, tetapi oleh kerana ada kesan retakan di masjid dan museum ini, maka jika usaha-usaha diteruskan, ianya akan meninggalkan kesan yang panjang atau dikhawatiri akan berlaku sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh sebab demikian, apa yang telah kami putuskan tadi adalah keputusan yang terbaik setakat ini supaya inquest diadakan. Ya. Sila, Nabi. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Menteri Dalam Negeri atas usaha membantu pihak keluarga atasi masalah, membuktikan kehilangan bapa kesayangan mereka, kerana mesti inquest ini yang akan diuruskan oleh Datuk CPO Pulau Pinang
dapat diberikan sijil kematian supaya mereka dapat teruskan kehidupan mereka. Pada masa yang sama, pihak kerajaan negeri ingin ucapkan terima kasih juga kepada pihak polis dan pihak member dan semua pihak berkuasa berkenaan kerana telah sama-sama berusaha bersungguh-sungguh selama ini untuk cari orang yang kehilangan. Tapi malangnya seperti yang disebut tadi oleh Menteri, kita khawatir tentang kekukuhan kedua belah-belah itu dinding di sekitar tapak ini, bukan sahaja kepada bangunan tetapi juga kepada orang-orang pekerja keselamatan. Dan atas nasihat yang diberikan oleh pihak gerejera, kita terpaksa memberhentikan kerja operasi dan hanya dapat memesan bekas kereta yang sudah pun dikemik macam sebiji bola atas impak konkrit yang jatuh pada hari tersebut. Saya rasa dengan pemberian sijil kematian dan juga pengumuman tadi oleh Yang Berhormat Menteri bahawa pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga Kerajaan Persekutuan akan memberikan bantuan kepada keluarga, saya rasa memang dialu-alukan oleh pihak keluarga. Dan saya bagi pihak kerajaan negeri ini mengucapkan terima kasih. Dan pada masa yang sama kita pun rasa kesal dan juga memohon maaf kepada semua pihak yang oleh kerana tragedi ini menghadapi kesulitan. Selain daripada mangsa, saya rasa ada pihak yang ada putus bekalan air, telefon dan sebagainya. Kita meminta maaf. Kita harap keadaan dapat dipulihkan dalam masa 3 hari. Selepas jalan ini dibuka, kita harap dengan kerjasama semua pihak kerajaan berkenaan, kita akan pulihkan dan itu buka jalan Kalista semula dalam 3 hari lagi. So 3 hari untuk keluarkan sijil kematian, 3 hari untuk buka itu Kalista. Terima kasih. So ada soalan? Datuk Rohani, Karib. Going to see her on Wednesday, before or after cabinet meeting. So by this week, the family should be able to have. Yes. Who's conducting the inquest? CPO will be chairing the inquest team. Dr. Sri, I just want to iterate. Police will complete the investigation within 3 days and will suggest for an inquest through the DPP and by a magistrate, that is a coroner, to come to a verdict. Shouldn't be more than 3 days. Yeah, Yes. itu nombor Indonesia. You suggest by the within 3 days, you suggest by No. Within 3 days, the certificate of test must be issued. Not to Sanchez. After that. Agreed, Justice.